Orang yang tak suka makan sayur pun akan suka makan sayur sebab sayur kat sini dia buat sate dan dia letak chili oil serta rempah-rempah daripada Xinjiang. Sebab tu kat sini aku rasa sayur lagi sedap daripada ayam. Betul sebelum dia viral. Bazar Nasi Rampai ni kan banyak betul tempat. Tak tahu nak makan kat mana. Nampak yang menarik tu? Sate Xinjiang. Okay, boleh tengok menu kita dulu lah. Kita ada sate veggie dengan our sate kambing, ayam dan kupat lah. Chili oil kita memang merah-merah macam ni Tengok sayur kita pun besar juga. RM1 je. RM1 je? Terung, kepak memang besar semua lah sate kita. Cadangkan akak try satu-satu semua. Kita bakar dulu kejap kak. Boleh tak pula bau dia? Oh ni chili oil tu. Korang asingkan ni? Tak boleh panas sangat. Pukul berapa buka? Kalau dalam 6 bulan, insyaAllah sampai hampir pukul 12. Buka apa hari kak? Ni hari keempat lah? Ni hari kelima. Dia ada spice dia Dia pedang-pedang aja je. Lalu kau tengok sayur macam tak menerikan tau. Tapi macam menarik pula sayur dia. Kan ni kat TikTok yang kata macam wish tu kan? Sebab rempah tu bau dia wangi lah. Kalau orang tanya kedai ni kat mana, Bazar Nasi Rampai tapi dia dekat dengan perfume tu kot. Perfume tu sana sikit. Lepas tu dia ada Kawasaki kat situ. Dekat dengan Nasi Wangi. Jangan pergi area depan. Kalau pergi sana jauh jalan dik. Makin ramai dah kedai dia. Sekali kita boleh lepak depan kedai ya. Sebab tempat duduk dia banyak. Dressing pun kita letak chili oil juga sikit untuk nampak cantik lah kan. Kita letak spice yang ori daripada sana. Import daripada Xinjiang ke? Xinjiang je. Besar betul dia punya touch stick. Sedap. Rempah dia sedap. Pedas manis. Masin oily. Crunchy. Selalu kalau sayur tak nak makan tau. Tapi ni sayur rasa nak makan. Sebab sedap. Rangup. Oh ada bijan. Suka rasa bijan dia. Dan nanti dia akan masukkan yang lemak dengan daging. Nanti kot sebab dia baru buka 5 hari. Dan ayam dia sendiri dah ada rempah dah. Macam rempah sate pun ada rempah ayam tu. Tapi dia disalut lagi dengan chili oil dengan serbuk yang dari Xinjiang tu. Ini apa lah? Kambing. Sayap ayam. Dan start dari mana Sabut sebab lembut kan. Tak rasa terung. Kesimpulannya rasa lagi suka yang sayur-sayur punya. Selalu suka daging kan. Ni suka yang sayur.